Kita kembali kepada FAQ Skim Lindung 24 Jam. Okey, hari tu saya ada hantar soalan-soalan yang korang tanya tu kepada Perkeso dan mereka dah berikan jawapan. Ada 10 soalan yang saya kumpul daripada korang. Lepas tu dalam video yang lepas saya dah baca dah jawapan kepada soalan 1 dan 2. Sekarang ni saya akan baca soalan untuk nombor 3 dan nombor 4. Okey, so soalan dia, apabila pekerja bertukar majikan, adakah status penyertaan atau pilihan keluar kekal secara automatik atau pekerja perlu buat pilihan baru? Jawapan yang diberikan oleh Perkeso adalah status penyertaan ataupun pilihan keluar pekerja adalah kekal walaupun pekerja tersebut bertukar majikan. So dia bukan kira ikut majikan. Status tersebut adalah berdasarkan nombor kad pengenalan pekerja dan tidak perlu dibuat semula, melainkan pekerja ingin menukar pilihan penyertaannya. So maksudnya kalau tukar majikan, korang tak perlulah buat apa-apa pun. Tak perlu pilih nak masuk ataupun tak nak masuk. Melainkan korang nak tukar. Kalau sebelum ni tak masuk, sekarang nak masuk balik, baru you kena tukar. Sebab penyertaan tu nanti rekod korang tu dia ikut pada korang punya kad pengenalan, bukan pada nama majikan. Okey. Soalan yang nombor 4 pula. Adakah penerima pencen ilat yang masih bekerja atau kembali bekerja layak menyertai dan membuat tuntutan di bawah skim lindung 24 jam? Jawapannya ya. Penerima pencen ilat yang masih bekerja atau kembali bekerja serta memenuhi syarat bekerja sebagai penerima pencen ilat di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1964 layak menyertai skim lindung 24 jam dan membuat tuntutan tertakluk pada syarat kelayakan yang ditetapkan oleh Perkeso. So basically, walaupun korang terima pencen ilat tapi korang memenuhi syarat-syarat untuk bekerja dan sebagainya dan kemudian korang alami kemalangan ke, so korang layak untuk buat tuntutan skim lindung 24 jam. Tapi apa-apa hal, rujuk kepada syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh Perkeso. Okey, so itulah dia jawapan kepada soalan nombor 3 dan nombor 4. Soalan seterusnya dan jawapan seterusnya dalam video akan datang.